Hai guys, selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam kepada anda semua walaupun di mana sahaja anda berada dan pada bila-bila masa anda mendengar podcast ini. Okey, bagi yang tak pernah dengar podcast saya ini bertajuk Ada Apa Dengan Cinta, di mana saya akan bincangkan tentang perhubungan, bukan sahaja hubungan percintaan di antara dua pasang kekasih, tetapi juga antara keluarga, sahabat dan juga hubungan tanpa status. Okey, episod podcast saya ini akan disiarkan di aplikasi Podbean pada setiap hari Isnin pada jam 3.30 petang. Dan podcast yang bertajuk Ada Apa Dengan Cinta ini akan mempunyai 10 episod sahaja. Setiap episod saya akan menerangkan atau membincangkan topik-topik yang berlainan tetapi masih berkaitan dengan cinta. Dan juga saya akan ditemani oleh tetamu jemputan sepanjang 10 episod berlangsung. Okey, tanpa saya membuang masa lagi, saya akan ceritakanlah topik yang akan dikupaskan dalam episod 5 ini. Dalam episod 5 ini, saya akan bincangkan pasal obsessive behavior. Bahasa Melayu dia obses lah ya, bukan obes tapi obses. Saya pun tadi hampir salah tau, obes. Jadi kita akan bincangkan tentang obses. Dia untuk contoh lah kan. Sekarang walaupun saya ni kurang sikit tahu mengenai kisah-kisah obses yang melibatkan pasangan-pasangan, dan saya lebih banyak tahu pasal yalah, kalau obses kan perkara pertama yang terlintas dekat otak saya adalah Saseng, Korea punya K-pop punya fan yang obses. Itu kira obses juga. Macam ada satu kes mana yang baru-baru ni, tak adalah baru sangat, tapi pernah didedahkan oleh Jaejung, yang Kim Jaejung, iaitu seorang penyanyi dan juga pelakon di Korea Selatan. Dia mendedahkan bahawa dia pernah sedang duduk di rumah dia, sedang saja duduk relax macam tu. Lepas tu dia dapat satu kiriman mesej daripada nombor yang tidak dikenali yang menunjukkan gambar dia sedang duduk di ruang tamu tersebut. Dan gambar itu baru sahaja diambil. Maknanya waktu dia di situ ada Saseng yang masuk di rumah dia, yang ambil gambar. Sampai dia pernah juga cerita dia pernah dicium ke, tak silap saya, waktu dia tengah tidur. Macam tu. Macam itu kira obses juga kan. Tapi itu melibatkan artis K-pop lah. Macam sebenarnya kisah Saseng yang obses ni dia tak asing lagi lah bagi penggemar K-pop. Okay. Bagi kisah obses dalam pasangan kasih pula, saya ada menjumpai sebuah cerita, sebuah kes yang berlaku pada tahun 2011, dan tajuk artikel tersebut adalah ST Carranza bunuh bekas suami dan teman lelaki, simpan dalam tong aiskrim sebab obses nak anak. Okey, saya ada baca cerita ni. Dan secara ringkas dia, kisah ni dia macam perempuan ni, ST ni, dia sangat teringinkan anak daripada waktu dia kecil lagi. Daripada memang dia belum belajar lagi, belum masuk U. Memang waktu dia kecil, sekolah lagi waktu tu. Sampai dia tanya mak dia, bila dia ni boleh ada anak? Dan mak dia bagi tahu dia, tunggulah dia habis belajar, dapat degree, dapat kerja dulu, baru dia boleh ada anak. So, nak dijadikan cerita, bila dah besar, dia dah ada degree, dia buka satu kedai aiskrim. Dan dia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Holger. Yang dia ni berkenal dalam 2-3 minggu macam tu. Lepas tu terus kahwin sebab ST nak sangat ada anak. Lepas tu dia lepas kahwin, dia selalulah bagi tahu Holger ni dia nak ada anak. Dia bagi hint tau sampai dia sanggup pakai seksi-seksi. Tapi sebab Holger ni dia selalu sibuk lah kan, dia kerja, meeting semua. Jadi dia macam okay. Lepas tu dia bila dia selalu macam tu, so ST ni dia curang lah, dia cari lelaki lain. Dia jumpa pula dengan Manfred. Manfred ni
So dia bila dia jumpa dengan Manfred ni, dia selalu Manfred ni selalu yakinkan, dia beritahu ST tu dia nak kahwin dengan ST, dia nak hidup dengan ST, nak ada anak dengan ST ni kan. So ST ni bercerai lah dengan Holger, dan kemudian dia kahwin pula dengan Manfred ni. Lepas dia berkahwin dengan Manfred ni, dia putus, dia macam dia bukan kahwin lagi, dia belum kahwin waktu tu. Cuma dia bercinta. Tapi satu malam tu dia dapat tahu, ST ni dapat tahu yang Manfred ni curang. So waktu dia curang tu, dan dia dapat tahu Manfred tinggalkan dia, ada perempuan lain, dia ada berjumpa dengan Holger. Atau Holger ni dia cakap dekat ST ni yang ST ni dia akan hidup berseorangan tanpa anak. So sebab ST ni kan dia obses sangat nak ada anak. So dia buat apa tau? Dia ambil pistol, dia tembak si Holger ni. Lepas tu dia nak tutup dia punya pembunuhan tu, dia tutup apa perbuatan itu. Dia pergi macam nak bakar lah Holger ni. Tapi sebab bila kita bakar kan, bau dia kan akan bau kuat kan. Lepas kita bakar daging manusia, dia kan bakar dia akan macam bau, memanglah akan bau macam makanan, tapi bau dia macam kuat tau. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi kedai, dia beli gergaji potong tu. Dia pergi kerat Holger ni kecil-kecil, tu dia masukkan dalam bekas aiskrim. Lepas tu bila jiran tanya kenapa bau bakar ni, dia kata bakar ikan. Dia macam, oh rupanya bau bakar manusia ni bau macam bakar ikan Lepas tu dia bawa lah bekas yang berisi tong aiskrim yang berisi mayat Holger yang dah dikerat ni, bawa pergi kedai dia. Dia simen kan, sebab kan kalau mayat kan kita simpan lama-lama kan berbau. So dia simen kan, tu dia simpan je lah dekat bawah tanah dia punya kedai tu sampai setahun. Lepas tu lepas dah jadi kes tu, si Manfred ni dia datang balik. Dia tak sampai setahun lah, dia datang balik dekat si ST ni. Dia kata dia menyesal, dia minta maaf, dia nak hidup dengan ST ni balik. Lepas tu dia mohon lah ST terima semula. Tu ST ni sebab dia memang nak sangat ada anak, dia terima lah Manfred tu. Sebab lepas tahun tu dia macam, alamak, kenapa dia tak mengandung lagi, dia macam tu. Dia nak sangat ada anak. Lepas tu dia bergaduh pula dengan Manfred, sebab dia dapat tahu Manfred ni menggatal dengan perempuan lain. Kira Manfred ni tak berubah lah. Gatal dia tu ada. Dia menggatal dengan perempuan lain. Lepas tu Manfred ni dia tengah mabuk. Dia kata lah, mungkin Manfred ni akan ada anak dengan perempuan yang dia menggatal tu. So ST ni dia marah lah. Lepas tu dia bunuh pula si Manfred ni. Lepas tu dia guna cara yang sama. Dia potong, dia kerat badan si Manfred ni. Lepas tu dia simpan dalam bekas krim. Lepas tu dia isi simen. Lepas tu dia simpan balik dekat basement tu. Lepas tu kes ni dia terbongkar macam ni tau. Macam okay, dia bunuh Holfred pada tahun 2009 dan kemudian dia bunuh Manfred pada tahun 2010. Dan kes tu terbongkar pada tahun 2011. Dia terbongkar sebab apa? Sebab dia ada masalah pipe dekat kedai dia. Lepas tu dia panggil lah tukang pipe. Tukang pipe tu pergi bahagian basement. Dia macam bau busuk. Lepas tu dia nampak bekas aiskrim tu, dia pecahkan lah. Lepas tu nampak kaki manusia. So dari situ si ST ni dia ditangkap lah. Walaupun dia larikan diri, tapi dia berjaya ditangkap. Dan akhirnya dia mengaku bersalah. Jadi kesimpulan dia, walaupun dia obses pun, dia tak dapat juga anak yang dia nak tu. Macam tu. Okay, dari situ kita nampak kan macam mana obses ni, dia macam dia menghancurkan diri sendiri sebenarnya. Jadi dalam segmen yang kedua selepas ni, saya akan bincangkan lah macam mana ciri-ciri obses ni, cara kita detect dia ni macam mana, dan apa macam penyelesaian ataupun kalau ada dia punya cara untuk mengatasi atau mengurangkan perasaan obses tu, macam mana kita kawal diri kita. So jangan lupa dengar di segmen yang kedua selepas ini. Bye.
Hai guys, kita kembali lagi dalam segmen kedua bagi episod 5, Ada Apa Dengan Cinta. Okey, seperti episod-episod podcast saya yang lepas, saya akan minta saya punya tetamu untuk memperkenalkan diri dia. Dan selepas itu kita akan terus terjun mendalami kepada topik kita pada hari ini, iaitu obsessive behaviour. Okey, dipersilakan cik tetamu. Hai, nama saya Shanabila binti Amran. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Psikologi. Saya belajar psikologi keluarga dan kanak-kanak. Dan saya merupakan tetamu jemputan Aina untuk sepanjang podcast ini berlangsung. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, first kan tadi saya bagi tahu kita punya podcast hari ni bertajuk obsessive behaviour. Okey. Saya tanya Syah lah sebagai seorang pelajar psikologi, sebab saya pasti dia pun mesti ada belajar benda ni. Okey. Syah, apa tu obsessive behaviour and macam mana kita boleh detect dia daripada awal? Yang kita memang nampak dia punya behaviour ni memang dah menunjukkan obsessive punya behaviour. Dia terang-terang macam tu. Okay. So, obsessive from psychology ataupun senang nak kata maksud obsessive itself is someone merujuk kepada seseorang ataupun keadaan di mana someone tu dia tak boleh dia mempunyai fikiran, dorongan atau image yang berulang dan tidak diingini ataupun yang sukar untuk dikawal. Contoh, bila dia terlalu fikir tentang seseorang kita boleh katakan dia terlalu fikir seseorang sampai dia macam apa nama dia, kat mana dia tinggal, apa dia suka, apa yang dia pakai hari ni, dia suka makan apa, dia dah mandi ke, dia ada girlfriend ke sebelum ni, dia itu contoh-contoh macam obsesif lah. We eager, kita tak boleh nak dia yang ada obsesif ni tak boleh nak keluarkan sesuatu yang dia suka ataupun sesuatu yang dia fikir tu daripada kepala dia. Dia kena juga cari, dia kena juga find the information dan buat benda tu untuk melegakan diri dia sendiri. Itu obsesif lah. Okey, dalam obsessive behaviour kan macam tadi Syah sebut kan, dia macam okey, dia ni hari ni pakai baju apa, dah mandi ke belum, dia dekat mana, ada girlfriend ke tak kan. Dia macam borderline daripada soalan apa yang kita kira dia obsesif. Oh. Actually we can detect it's a obsession bila sesuatu tu dalam dia fikiran yang berulang dan tak dapat dikawal. So macam kalau dia dah selalu fikir and dia tak boleh nak kawal benda tu, itu adalah satu benda yang obses lah. Contoh, sekejap lagi saya akan bagi contoh yang tepat lah, sebab saya akan kongsi pasal kes yang pernah terjadi. Yang quite famous juga actually. And then yang kedua, ciri-ciri obses ni ialah benda tu mengganggu kehidupan. Sama ada mengganggu kehidupan you yang obses atau mengganggu kehidupan orang lain yang you obses. Nah, macam tu. And then yang ketiga ialah dia ada kaitan dengan anxiety, which is ketakutan ataupun kebimbangan. Dia contohnya bila you obses, contohlah you obses dengan kesihatan ataupun kebersihan. You takut dijangkiti dengan penyakit, you takut ada kuman. Jadi you akan kerap basuh tangan, you akan rasa macam rasa macam tak tenang, rasa gelisah, rasa panik macam tu bila you tak buat benda tu sebab you terlalu obses dengan kebersihan. Itu kalau kebersihan. Ada juga obses kalau dengan orang you sayang dia yang tahap di mana macam melampau-lampau. You nak tahu dia ada dekat mana sentiasa, you nak tahu dia dengan siapa, you nak tahu dia buat apa. Lepas tu you sampai tahap di mana you kena tengok muka dia 24 hours. Dia tak boleh nak bercakap dengan orang lain, dia tak boleh nak ni ada. It's all obsessive. Okey, kan kita cakap pasal obsessive behaviour ni kan. Tapi kita takutlah kan ada pendengar yang keliru. Obsessive behaviour ni
sama ke dengan OCD? Obsessive compulsive disorder. Takut ada yang keliru kan. Sebab biasa kita dengar obsessive compulsive disorder kan, OCD kan. Tapi obsessive ni mesti takut yang dengar-dengar ni pun yang tak belajar psikologi, tak ambil tahu kan, takut dia keliru OCD dengan obsessive behavior. Sama ke dua-dua ni? Okey. Senang nak faham macam ni. Keluarga obsessive compulsive disorder ialah obses. Obses ni dia adalah satu keluarga besar. Dan di bawah keluarga ni anak dia, bayangkan ada satu anak yang bernama OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya obses ni dia banyak lagi benda-benda lain. Bawah dia. Dia banyak anak lagi. Banyak anak lagi. Obsessive Compulsive Disorder ni is the one of the obsessive behavior. Jadi maknanya yang obses yang perhubungan ni dia bukan termasuk dalam bawah OCD lah kan? It can be. Tapi yes. Ada bahagian lain ada lagi lah. Ada bahagian dia. Contohnya macam obsessive love disorder, erotomania. Erotomania ni ialah di mana dia delusion yang orang tu suka dekat dia. Orang yang dia obses tu suka dekat dia. Macam tu. Itu pun bawa obsesif juga. Jadi kan macam Aina ada seorang kawan ni. Aina saya pernah cerita kat Syah. Okay. Yang dia ingat macam Aina tak tahu lah dia akan dengar ke tak kan. Tapi dia macam semua orang rasa dia suka kat dia. Lepas tu semua orang dia reject kata tu ex-girlfriend dia. Dia macam dia kata dia reject ni lah. Sampai Aina pun keliru. Pernah ke dia reject aku? Macam tu. Jadi adakah benda ni termasuk bawah obsesif tu? Okay. Bila kita belajar, kita tak boleh nak terus bukan judge. Maksudnya like diagnose orang kan. Tapi dia ada ciri-ciri erotomania. Tapi dia tak ada lah ciri-ciri obsesif yang melampau. Dia cuma delusion orang suka dekat dia. Macam tu je. Sebab kalau dia obsesif yang melampau, dia akan cari tahu semua orang dalam kelas dia. Dan dia akan tahu walaupun you tak pernah bercakap dengan dia. It's obsessive. Itu sama dengan obsesif. Dia kind of creepy, but because of dia tak boleh nak stop. Dia tak nak stop thinking about it. Sebab tu dia akan keep cari. So, saya tanyalah kan. Pasal obsesif kan. Adakah obsesif ni, dia dah berobsesi dalam perhubungan ni kan? Dia merupakan satu perkara yang macam biasa kita lihat kat Malaysia ni lah. Ataupun memang dia memang jarang kat Malaysia ni. Dia macam banyak kat luar negara ke? Actually, dekat Malaysia pun we can say dah banyak. Sebab benda ni adalah berlaku di mana-mana sahaja. Dia tak kisah you races apa, you jantina apa, you negara apa. So, you akan ada. Negara tu akan ada orang-orang yang obsesif macam ni. Sebab kan bila kita dah menyukai sesuatu, ada juga orang yang mungkin melalui trauma, which is dia pernah ditinggalkan ataupun kecil-kecil dia tak dapat kasih sayang cukup daripada ibu ayah dia. Jadi bila someone tu berikan dia, open the door untuk bagikan dia kasih sayang, kenalkan dia dengan dunia-dunia yang pleasure for her ataupun pleasure for him, dia akan rasa macam aku nak lagi. The desire of nak lagi tu pun boleh membawa dia kepada obses. Yes. Dia lama-lama dia juga obses lah kan. Betul. Okey, Syah ada sebut Syah ada satu cerita nak kongsi kan. Yang famous dalam psikologi kan. Okey. Kita akan dengar cerita tu dalam segmen yang ketiga. So, kita berehat dulu bagi segmen kedua ni. Kita jumpa di dalam segmen ketiga bersama kisah yang akan Syah ceritakan nanti. Okay, stay tune. Okay guys, kita kembali lagi dalam segmen yang ketiga bagi episod kelima podcast Ada Apa Dengan Cinta. Seperti yang saya janjikan dalam segmen yang kedua tadi, dalam segmen yang ketiga ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan diceritakan oleh tetamu saya iaitu Syah. Kisah tentang
obses. Sikap obses yang macam kisah ni Syah kata diketahui umum, tapi bagi penggemar-penggemar yang minat cerita gore-gore macam tu lah, macam saya tak tahu dan saya tak minat cerita yang seram-seram ni yang menyebabkan pembunuhan ni. Tapi Syah tahu, jadi marilah kita sama-sama mendengarkan kisah yang akan diceritakan oleh Syah. Okey, Syah silakan. Okey. Jadi kisah ni dia daripada tahun 1930, which is ada seorang doktor yang bernama Karl Trenzler ataupun Karl von Kossel. Nama dia dilahirkan di Jerman. Dia merupakan doktor radiologi dan berkhidmat di hospital di Jerman lah, di Key West Hospital at Florida. Alright. Dan kes ini terjadi apabila pada tahun 1931 Trenzler dia berjumpa dengan seorang pesakit yang bernama Elina, dan dia waktu tu Elina ni jumpa dia untuk dapatkan rawatan tuberculosis, which is satu penyakit tumor. Lepas tu pada pandangan pertama Trenzler dia dah dapat rasa yang Elina ni ialah soulmate dia, pasangan jiwa dia. Jadi dia sangat obses dengan Elina dan sebab tu dia cuba untuk selamatkan Elina, tapi malangnya pada tahun yang sama iaitu 1931 tu juga Elina mati ataupun meninggal dunia akibat penyakit tuberculosis tu. Kisah ni dia jadi makin pelik bila lepas je Elina mati, Trenzler dia tak boleh nak terima kenyataan tau. Jadi because of dia punya obses dengan Elina, dia curi mayat Elina dan dia bawa balik. Kan tadi dia adalah doktor radiologis, right? So dia menggunakan bantuan-bantuan bahan kimia, wangian, lilin untuk gantikan kulit-kulit Elina yang rosak. Dia nak awet Elina tu balik untuk nampakkan macam seolah-olah Elina tu hidup. Tidak hanya dengan tu, dia juga menjaga mayat Elina dengan penuh kegairahan. Bila saya cakap penuh kegairahan, maksudnya he make a sex. Dia buat seks dengan Elina tu. Saya yang dengar ni pun Nah, dan dia cakap yang dia berinteraksi juga dengan Elina tu. Kan you guys kan bayangkan Elina tu adalah dah jadi mayat tau. Dia buat seks dengan mayat Elina, dia berinteraksi. Lepas tu dia memang tukarlah pakaian dan perhiasan Elina tu setiap hari. Lepas tu menurut laporan, Trenzler ni bahkan dia cakap yang memang Elina tu dengar dan bagi jawapan dekat dia. Nampak tak? Dekat situ kita boleh nampak betapa obsesnya dengan Elina sampai dia boleh delusion. Walaupun Elina tu senyap tapi dia boleh delusion yang Elina tu mendengar dia. Lepas tu memujuk dia bagi jawapan dengan apa yang dia cakap. Because of dia memang dah terlampau takjub macam tu. Lepas tu selama hampir 7 tahun, Trenzler ni hidup dengan mayat tu, menyembunyikan daripada keluarga Elina dan orang awam lah. Tapi rahsia ni terbongkar pada tahun 1940 apabila keluarga Elina akhirnya menemui mayat itu di rumah Trenzler. Selepas beberapa tahun, Trenzler ni tak dapat nak dihubungi. Macam tu. Maksudnya waktu tu keluarga si Elina ni dia sebenarnya masih rapat dengan Dr. Trenzler. Bukan rapat lah. I mean like dekat hospital kan kita boleh tahu yang okay, ada kehadiran doktor ni kan. So because of kehilangan dia di hospital menyebabkan apabila polis pun cari, dan dari situ keluarga Elina perasan ada kaitan dengan mayat anaknya juga. Jadi dekat situ diorang pun dapat detect yang rupa-rupanya this Trenzler yang ambil mayat tu and juga sebenarnya hidup bersama lah macam tu as a pasangan menurut Trenzler. Lepas tu nak dikatakan this
case ending with ketika pihak berkuasa dah tiba, mereka mendapati mayat Elena telah rosak teruk, tetapi Tenzler tetap tidak menyesal atas buatan dia. Malah menganggap diri dia hanya melaksanakan satu bentuk kasih sayang sejati. Yelah, sebab dia dah obses sangat kan. Dia dah macam, this is the true love. Sampaikan mayat Elena tu dah busuk, dah reput. Ya, 7 tahun you guys. 7 tahun dia meninggal. Dah macam, dah bukan rupa orang dah lah nak cakap. Yelah, kalau ikutkan biasa pun lebih sebulan pun dah boleh mereput. Ya. Ini kan pula 7 tahun. Ya, dah berulat semua, but the Tenzler still see her. Macam mana waktu dia hidup. Macam mana waktu dia hidup, betul. Dia macam, nak cakap dekat sini yang obses ni, yes, dia boleh jadi sangat bahaya. Sampai tahap macam ni, sampai tahap tidur dengan mayat, sampai tahap you sanggup curi mayat orang. Macam tu. You tak, orang akan dia macam, yes, baiknya Dr. Tenzler tu menunjukkan, that is true love, tak kisah rupa macam mana pun. No, you bayangkan, mayat tu adalah ahli keluarga you sendiri, and dia tak dibuat dengan baik. Dia dicuri. So, dia curi tu dia bukan beri pengaruh pada Ya. mayat dia. Macam keluarga mayat tu, keluarga Betul. Elena dia macam mestilah sedih kan. Mayat anak dia orang hilang. Ya, lagi satu, because of Elena ni bukanlah girlfriend ataupun nak kata pasangan ke tidak. Elena dia lah pesakit dan itu crush dia. Itu crush. Elena ialah crush kepada doktor tu. So, macam because of dia tak dapat waktu Elena masih hidup, dia tak dapat nak selamatkan Elena juga. Sebab Elena dah mati, sebab tu je dia ambil. You bayangkan kalau Elena still hidup, Elena berjaya diselamatkan, and Elena tolak doktor ni. Takkah kes ni akan jadi lagi kejam? Maybe dia akan jadi kes bunuh pula. Betul. Dia akan jadi kes bunuh pula, which is dia akan bunuh Elena tu dan dia akan simpan untuk diri dia seorang. Ataupun dia akan colik, dia kurung. Yes. Dia akan culik dan kurung. Itulah kesan-kesan daripada obses. Dia sebab macam dah cakap tadi awal-awal, di segmen kedua, obses ni dia tak boleh nak berhenti fikir kan pasal sesuatu ataupun seseorang tu. Jadi sebab tu dia rasa perbuatan ni tak salah. Dan di akhir kes ni, Tenzler, dia tak dihukum. Mesti keluarga Elena. Ya, dia terasa tak dapat keadilan. Jadi sampai sekarang ni hidup lagi ke? Meninggal dah lah. Meninggal dah. Tapi this case is quite big lah dekat Amerika Syarikat waktu tu. Sebab yelah, doktor tidur dengan mayat. Tengok, doktor pun boleh obses macam ni. Of course. Apatah lagi orang biasa yang memang dia siapa-siapa je lah. Siapa-siapa pun boleh ada penyakit obses ni. If you tak reti nak kawal diri you. Betul? Jadi nampak lah yang obses ni sebenarnya dia macam sangat memudaratkan sebenarnya. Ya, dia sangat-sangat memudaratkan. Dia sebab macam kalau orang yang kita dah diagnose dia ada obsessive compulsive disorder, OCD, bila kita dah ada ayat pun dah didiagnose, maksudnya dah cari pertolongan. Tapi untuk orang yang tak didiagnose, dia rasa diri dia betul, dia rasa diri dia tak ada penyakit, normal macam I normal macam korang, aku normal je macam korang semua, macam tu. Sedangkan ada penyakit, itu yang bahaya. Tapi doktor, siapa nama doktor ni? Tenzler. Dr. Tenzler ni dia tak didiagnose kan? Dia tak didiagnose, tapi we can see here from the cases itself, kita dapat nampak yang yes, dia ada OCD, but OCD bukan dari segi yang bersih-bersih tu, tak. Dia obsessed with someone. Obsessed yang betul-betul obsessed yang yes. Masa kat Malaysia ada lah macam rasanya macam ada, tapi tak. Kes tu tak besar lah kot. Ataupun saya yang tak tahu. Tapi lepas ni kita boleh kaji betul. Malaysia punya. Tapi itulah antara kes besar yang pernah terjadi because of obsess. Saya yang tak suka gor-gor ni pun, saya dengar Syah pun cerita macam, bayangkan dia 7 tahun dia tidur dengan mayat. Saya tengok cerita ada mayat pun saya takut. Ini dia tidur. Dia takkan takut dah sebab dia mencintai orang tu.
Tengok berapa kuatnya kuasa obses ni tau dekat diri. Betul. Dia untuk obses ni kan, kau obsesif ni kan, dia ada cara ke untuk macam mengubati ke menghalang ke kalau kita detect awal? Actually kalau dapat detect awal, lepas dia didiagnose dengan obsessive behaviour ni, dia akan diberi terapi, which is we call it cognitive behavioural therapy lah, CBT. In CBT, doktor akan ataupun ke psychiatrist atau psychologist tu akan kawal dia punya pemikiran, dan juga akan bagi dia task-task lah, kerja-kerja rumah lah that we can say, untuk dia cuba Alih perhatian. alih perhatian dan mengawal dia punya obsesif tu. Tapi memang ada macam rawatan lah Ada kan. rawatan, ada ubat dia juga untuk turunkan, because of this obsesif ni, kalau dah melampau sangat macam ni, obsessive delusional tau. So when we say about obsessive delusional, it mean dia punya dopamine is higher waktu tu. Dopamine and serotonin is higher. Dopamine and serotonin ni adalah hormon yang hormon happy, hormon gembira. So bila terlalu tinggi, you akan terbitnya halusinasi and delusion. Bak kata orang khayal, bak kata orang macam dah terbang, macam tu. Dah mencucuk langit. Dah mencucuk langit. Tapi ni lagi cucuk. Sebab kau tak makan pun, ataupun kau tak ni pun, kau dah boleh bayangkan, oh dia hidup, dia ni, macam tu. This POV you can see dekat ada satu movie ni, Ryan Reynolds ada berlakon, which is cerita, kalau tak silap saya, cerita apa? Ada, ya Sex. Allah, saya lupa. Tak cerita tak melibatkan seks pun, tapi dia melibatkan pembunuhan jugalah actually. Aina jarang tengok cerita English ni. Kita Korea. Cerita yang obsesif English. Yes, dia ada cerita from Ryan Reynolds yang berlakon. Cerita ni adalah cerita lama dah lah, because of dia memang, tapi cerita ni literally the good one untuk The Voices. You can see cerita The Voices. Search The Voices tahun 2014. Kat situ you literally akan faham obsessive with someone. And what is delusional, what is hallucination. If you nak POV orang yang hallucination, you can tengok cerita The Voices, because it's quite, dia tak deep sangat. Dia macam dia tak berat. Bukan dia tak deep, dia tak berat. Ada satu cerita Melayu yang Farid Kamil berlakon, yang dia macam berhenti di setiap penghentian tu, waktu dia jumpa dengan Dian Daniel ke? Bercinta ke? Bukan. Yang dia Farid Kamil kan, yang dia ada mayat sebenarnya dalam bonet dia. Oh my god. Ada satu cerita, oh my god. Dian Daniel ke yang berlakon? I don't know that. I don't know that. Tak tahu Lepas tu bercinta pun obsesif ke tu Itu macam bercinta not obsessive. Bercinta lebih abusive. kepada abusive. Bercinta is abusive. Lepas tu ada satu cerita lagi, Hazy Sam berlakon kan. Dia macam dia dengar suara dalam fikiran dia. Dia macam halusinasi. Dia bayangkan kata orang lain, tapi sebenarnya diri dia. Oh, Ada. sumpah tak tahu cerita Melayu. Okay. Seorang tak tahu cerita English, seorang tak tahu cerita Melayu. Alamak. Tak apalah. Nanti kita cari sendirilah ya. Cerita Tapi tu. siapa-siapa yang nak faham lebih lanjut what is delusion, what is hallucination, macam mana obsessive, you can research about many cases pun yang berlaku sebenarnya atas muka bumi ni. And that's yang diceritakan tu adalah that is one of the cases. And you can see also The Voices and the Beautiful Mind untuk lagi faham macam mana delusion and hallucination tu terjadi. Beautiful Mind cerita ke tu? The Beautiful Mind cerita. Macam mana dengar? Ya, dia adalah biografi about, tak ingat siapa, tapi dia pemenang Nobels. Tak apa, nanti kita cari, kita dengar. Okey, memandangkan segmen ni sudah nak masuk 15 minit. Jadi
saya tamatkan lah ya segmen ketiga di sini. Dengan tamatnya segmen 3 ini, maka berakhirlah podcast kita pada hari ini. Macam ucapan pengetua. Berakhir podcast hari ni je tau. Ada lagi episod-episod lain. Ini baru episod 5 ya. Kita ada 5 lagi episod. Jadi sila nantikan. 5 episod yang actually lagi hangat, lagi kena dengan kehidupan. Dan kita akan ada tamu-tamu lain lah. Bersama dengan Syah, kita akan jemput lagi tamu-tamu lain. Mari kita boleh buat perdebatan. Dan anda akan jumpa dengan seorang tamu istimewa yang istimewa juga terhadap saya. Itu maybe dalam jadi kalau nak tahulah pada episod berapa kan tetamu yang istimewa tu. Jadi silalah dengar podcast ini sampailah episod yang ke-10. Okay. Jadi stay tune guys. Kita jumpa pada minggu hadapan. Bye. Bye. Okay guys, that's all we have for obsessive behavior. And kalau ada pendengar-pendengar di luar sana ada mengenali seseorang yang mempunyai ciri-ciri obsessive behavior ni, maybe kan pada pandangan mata kasar anda tak dapat lihat mula-mula, tapi bila makin lama makin anda kenal, makin nampak yang dia ni ada tendensi untuk obses dengan seseorang. Jadi kalau ada kenal dengan siapa yang ada obsessive behavior ni, maybe boleh bawa dia berjumpa dengan pakar psikologi, psikiatris di mana-mana hospital, ataupun itu jika masih di tahap yang awal. Kalau anda memang nampak di awal-awal anda nampak sudah yang dia tu ada sikap ciri-ciri orang obsesif ni, maka bawalah dia berjumpa dengan pakar psikologis untuk dapatkan rawatan. Mungkin tidak sepenuhnya obsessive behavior ni kita boleh pulihkan, kita boleh hilangkan, tetapi maybe kita akan dapat mengawal obsessive behavior dia. Sebab maybe pada awalnya obsessive behavior ni nampak biasa je kan, nampak tak berbahaya. Tapi jika dibiarkan lama, dia akan boleh mendatangkan bahaya bukan hanya kepada diri orang yang ada obsessive behavior tu, tetapi juga kepada orang di sekelilingnya. Okay, melalui obsessive behavior ni sebab dia dah terlalu obses, jika dia tidak dapat memiliki seseorang tu, dia boleh mencederakan diri sendiri, boleh dalam kata kasar adalah bunuh diri macam tu. Boleh terjadi kes-kes macam tu. Jadi obsessive behavior ni dia sangat bahaya, dan jika dia terlalu obses dengan orang-orang di sekeliling dia boleh bertukar kepada kes-kes jenayah. Macam contohnya seorang lelaki ni dia terlalu obses dengan seorang perempuan ni, sehingga kan dia tak nak orang lain memiliki perempuan tu. Jadi dia sanggup mengurung perempuan tu, menculik perempuan tu, kurung dia, tak bagi dia interaksi, tak bagi dia keluar. And jika dia terlalu obses sampai dia tak nak orang lain memiliki perempuan tu, ianya boleh bertukar kepada satu kes pembunuhan. Jadi obsessive behavior ni, sebab dia obsessive behavior ni dia bermain dengan minda,
bermain dengan pemikiran. Jadi dapat dilihatlah obsessive behavior ni dia sebenarnya suatu tak tahu saya nak kata apa, penyakit pun dia macam bukan penyakit tapi macam penyakit lah. Dia satu penyakit lah ya kita panggil, satu penyakit, satu sifat yang susah kita nak bendung, susah kita nak detect sebenarnya. So kalau ada yang bernasib baik kan dapat detect awal obsessive behavior ni, anda dapat melindungi diri sendiri, dapat melindungi orang di sekeliling. Jadi sebab kita sudah bincangkan ciri-ciri obsessive behavior ni, dari mana dia datang. Jadi jika anda mengenali seseorang yang mungkin ada sejarah silam yang gelap, yang sejarah-sejarah yang boleh mendatangkan trauma, perhatikan dia, mendekati dia, selalu berteman dengan. Jika anda nampak je perkara yang anda rasa salah, anda rasa macam tak kenalah, kenapa dia macam ni hari ni, try berbual dengan dia, try tanya dia. Jika perkara tu dia menampakkan obsessive behavior yang dia bercerita pasal crush dia macam anda nampak dia terlalu bercerita dengan terlalu ekstrim, cara dia meminati seseorang tu sangat ekstrim, maka anda bolehlah membawa dia berjumpa dengan doktor, nasihat dia. Sebab kita tak naklah benda-benda obsessive behavior ni boleh mempengaruhi, kita naklah dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kita nak semua orang happy je macam tu. Okay guys, saya berhenti dulu di sini. Kita akan kembali dalam segmen selepas ini, di mana saya akan berikan sedikit preview lah tentang episod akan datang. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita kembali lagi dalam episod kelima. Okay, sekarang saya nak bagi sedikit spoiler tentang episod ke-6, episod yang akan disiarkan nanti. Dalam episod ke-6 ni kita akan bercerita tentang satu topik yang famous sekarang, satu topik panas. Dia satu topik yang macam orang semua ternanti-nantilah topik ni, macam tu. So tajuk untuk episod ke-6 selepas ini adalah HTS. Bagi orang-orang yang muda yang selalu tengok TikTok semua tu kan, anda semua mesti tahu apa itu HTS. HTS ni dia refers to hubungan tanpa status. Dia macam kalau orang zaman dulu TTM lah, teman tapi mesra, macam tu. And dalam episod ke-6 ni dia menarik sikit sebab first kita ada tetamu tetap kita iaitu Aisyah. Tetapi disebabkan kita nak bincang pasal hubungan tanpa status kan, kita tak boleh lah nak jemput seorang je tetamu. Kita mesti nak dengar pendapat lelaki juga. Jadi kita akan menampilkan seorang lagi tetamu istimewa, tetamu lelaki, dan dari situ kita akan mengadakan perbincangan pendapat lelaki dan juga pendapat perempuan
tentang hubungan tanpa status ni, dan kita akan mendengarlah daripada dua sudut yang berbeza, macam mana pandangan perempuan terhadap hubungan tanpa status dan juga pandangan seorang lelaki terhadap sebuah hubungan tanpa status ni, dan bagaimana mereka menjalani hubungan tanpa status ni. So guys, stay tune sebab maybe episod ke-6 ni kita akan gila-gila sikit nanti. Okay guys, okay, stay tune guys, tunggu untuk episod ke-6 selepas ini. Bye.